Apa kesilapan pertama yang ramai orang buat bila nak mula menabung emas? Okey, biasanya kesilapan orang buat ni, dia tunggu harga rendah. Yang mana harga emas tidak pernah rendah. Macam saya cerita pengalaman tadi, ada orang ni, masa harga emas 300, dia nak start, dia cakap mahal. Dia tunggu lagi. Dia anggap harga akan turun. Tiba-tiba naik 300, dia cakap mahal, dia nak tunggu lagi. Sampai 400, sampai 500, sampai 600, sampai hari ni 639 1 gram, dia tak menyimpan emas walaupun 1 gram. Jadi kesilapan pertama adalah menunggu harga emas rendah, yang mana harga emas tidak pernah murah. Jadi apa yang anda perlu buat yang pertama? Pertama, anda jadikan emas ni sebagai simpanan jangka masa panjang, yang mana jangan duk fikir sangat tentang harga, beli sahaja dan simpan untuk long term. Sebab duit yang anda tak beli nanti risiko dia akan bocor. Tak simpan bocor juga. Jadi kalau saya sendiri, peribadi saya akan tabung sahaja dan saya akan buat secara konsisten. Jadi jangan buat silap menunggu harga emas rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, kesilapan ramai orang buat, dia beli emas ni menggunakan duit yang nak guna dalam jangka masa pendek. Contoh, dia dah tahu dia ada 50,000. 50,000 ni dia tahu dia nak guna bulan depan. Tiba-tiba dia ambil risiko, dia beli juga. Dia andaikan harga emas akan naik nanti. Tiba-tiba tak naik, bila nak jual dapat rugi lah. Jadi anda jangan buat macam tu, beli emas menggunakan duit lebihan. Jadi jelas Jadi siapa-siapa yang nak menabung emas, di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, boleh isi beg biru di bawah.